So guys, apa lagi yang ada dalam aplikasi Madkhal? Bismillah, Assalamualaikum. Jadi pada hari ni saya nak ceritakan lagi apa yang ada lagi dalam aplikasi Madkhal. Kami dah draft konten ni selama sebulan, 2 bulan. Jadi stay tune. Korang kena stay tune, kena tunggu konten kami setiap minggu, okey? Okey, baik. So macam yang anda lihat, inilah kita punya homepage aplikasi Madkhal. Jadi siapa yang belum mau turun, boleh mau turun. Cuma je. Jadi nak jadikan ahli premium ni, korang kena langgan lah. Langgan untuk subscribe. Nanti kita tengok lagi. Okey, jadi untuk homepage ni kita ada first kali bila korang dah daftar nama korang, contoh korang letak Ali Handsome. So akan ada lah username korang kat atas ni. Itu username. Kemudian yang kat bawah ni, yang first layer ni dipanggil sebagai banner, which kita akan perkenalkan speaker-speaker kita yang dah masuk dalam aplikasi Madkhal ni lah, yang kita dah invite. So kat ni kita dah ada dekat lebih kurang hampir 30 speaker lah dalam aplikasi Madkhal. Kemudian tengok bawah pula kita ada 4 ikon. First, layari. Layari ni lebih kepada korang boleh search terus konten apa yang korang nak. Layari ni dia lebih kepada overall punya konten. Kemudian kita ada infografik. Infografik ni macam yang saya mention sebelum ni, pada video yang sebelum ni. So kita adalah poster-poster infografik tentang banyak cabang-cabang ilmu, banyak-banyak topik yang kita sentuh. Jadi korang boleh tengok. Kemudian kita ada ini yang baru guys. Kita ada zikir harian guys. Kita ada 5 cabang zikir. Zikir lepas solat, zikir pagi, petang, zikir harian dan doa harian. Jadi korang boleh baca je kat sini. Terus buka zikir lepas solat dah bagi salam tu, terus buka aplikasi Madkhal, terus follow je kita punya zikir ni sampai habis, okey? Dan banyak lagi zikir boleh try. Kemudian kita ada kiblat. Ini kiblat ni saya dah tunjuk dalam video yang lepas, boleh tengok video yang lepas. Kita ada features kiblat membantu korang lah yang mana pergi travel dan sebagainya. Kemudian bawah lagi kita ada waktu solat. Waktu solat ni guys, dia detect terus location kita. So bila korang dah download aplikasi Madkhal, just onkan saja location korang. So dia akan detect terus dekat mana kita berada sekarang. Nice kan? Kemudian ke bawah lagi kita ada pengumuman. Jadi pengumuman ni kami akan bagi tahu korang lah, setiap bulan kami akan keluarkan, akan produce konten-konten baru. So kalau ada konten-konten baru yang akan keluar, kami akan letakkan kat sini untuk makluman korang. Contoh yang baru bulan lepas adalah akidah. Jadi bulan ni apa pula nanti kita tengok, okey? Contoh nak buka dia, just korang klik kat sini and then akan terus refer kepada kita punya konten. Seterusnya, lepas habis pengumuman ni kita ada inilah teras Madkhal. Kita ada 7 cabang ilmu. Kita ada fardu ain, syariah, Al-Quran, hadis, sejarah Islam, akhlak dan juga akidah. So setiap cabang ilmu ni kita dah ada konten-konten kita. Korang boleh try tab dan tengok apa yang ada dalam dia, okey? Kemudian bawah lagi kita ada tutorial solat. Ini cara solat lah. Lafaz dia, makna dia, cara pembuatan ataupun aplikasi dia macam mana. So korang boleh go through kita punya video-video solat. Kemudian kita ada bahagian 1. Ini bahagian 1, bahagian yang paling asas untuk korang belajar. Kemudian kita ada lagi modul baru. So setiap kali konten-konten baru yang kita keluarkan akan keluar dekat sini. So yang terbaru sekali kita punya konten adalah daurah fiqh wanita. So siapa yang nak belajar tentang haid istihadah semua boleh tengok kat sini. And then yang bawah sekali kita ada poster dan infografik. Itulah sedikit sebanyak tentang homepage aplikasi Madkhal. Kalau anda suka konten tadi, jom sama-sama kita claim voucher di bawah untuk dapatkan 10% diskaun langganan aplikasi Madkhal. Okey, saya nak tunjukkan cara nak claim kod tadi. So, kita dah jadi ahli percuma. Scroll dekat bahagian bawah. Tekan langgan sekarang. Lepas tu masukkan kod tadi. Kalau masukkan kod, tekan anak panah dekat sebelah ni. Sampai dah kod valid dan harga pun dah jadi bertukar. Kemudian dapatkan sekarang. Terus tekan subscribe.